Okay guys, kita nak unboxing troli wagon. Troli yang lama, yang atas ni design yang baru. Okay, ni dia punya meja. Okay, ni dia punya troli. Kita buka dulu Nampak untuk dia punya material ni jenis besi yang berpowder coating. Nampak jenis menggerutu tau. Jenis tahan karat, tahan lasak. Okay, ni dia punya cover Okay, kat sini dia ada velcro strap kan. So kita just lekatkan Sini dia ada penjuru kan, masukkan satu kiri, satu kanan. Okey, dekat sini dia ada pin kan, korang boleh tarik, boleh keluarkan dia Velcro strap ni kita just lekatkan je. Okey, yang ni lama, dia macam ni saja kan. Okey, yang baru ni, dekat sini ada satu button, korang tekan, dua-dua dia akan boleh adjust lah. Nampak tu? Siap boleh jadi seat guys. Sini pun boleh adjust lagi, nak rendahkan lagi boleh, ikut kesesuaian korang. Lepas tu yang ni kita boleh lekatkan menggunakan velcro strap. Bawah ni pun ada kompartmen, letakkan air mineral. Sini pun ada. Yang terbaru ni dia tak ada lock kat sini. Korang boleh tarik sini, nak tinggikan boleh. Dia punya roda tu, bawah tu jenis besar. Lepas tu ada lock lah, satu sini. Pasangkan untuk kedua-dua belah. Okay, dia punya meja ni jenis roll egg metal jenis aluminium. Dekat sini dia ada clip tau. Jangan masukkan je dekat batang tadi. Okay, dia akan jadi meja juga guys. Sini nanti korang boleh letakkan korang punya papan apa-apa kan, boleh jadikan meja juga guys. Harga dia pun murah, barang ni baru release guys. Make sure nak beli sekali dengan dia punya meja. Boleh tekan link kat bawah.